Amerika akan bergabung dengan Eropah, akan bergabung dengan China, akan bergabung dengan Rusia waktu tu. Dia sebelum tu ada episod lagi. Ada 7-8 episod. Orang Islam bergabung dengan satu pihak yang besar, musuh. Nabi cerita orang Islam akan bergabung dulu dengan satu kumpulan Nasrani. Nabi sebut tentera Nasrani. Cina Nasrani kan tuan, negara Cina. Kan? Nampak? Kuasa besar dunia. Rusia Nasrani ke? Kan? Europe? Europe Nasrani. Banyak. Saya tak mau sebutlah yang tu. Nabi sebut, kalian akan bergabung dengan satu kuasa besar daripada Nasrani, berperang dengan satu kuasa besar yang lain. Kemudian kalian menang. Kemudian kalian bergaduh dengan kuasa besar yang kalian bergabung ni. Sebab kumpulan Nasrani ni mengangkat salib dan sebut, dengan nama salib ini kita menang. Maka orang Islam pun marah, lalu bergaduh. Tentera bersekutu yang dulu kita orang Islam ketika itu bersama dengan mereka, bergabung dengan kumpulan ni. Waktu itulah berlaku Al-Malhamatul Kubra, Armageddon tu, peperangan terbesar sejarah kewujudan manusia. Paling besar. Ketika itu orang Islam sahaja dan kesemua bangsa kafir bergabung. Tuan bayang tengok satu lawan berapa? Waktu itu bukan 1 lawan 100 tak? Melihat jumlah tentera sahaja, munafik yang ada dalam kumpulan ni patah balik. Tak perang lagi, baru tengok jumlah tentera. Dia memang peperangan ni menggerunkan. Sebab pihak musuh ratus kali ganda lebih banyak. Negara Israel yang besar, tak berapa besar tu, dikelilingi negara Eropah ke negara Islam? Islam. Siapa jiran-jiran Israel? Arab Saudi besar, kaya lagi. Mesir besar, tentera ramai, antara yang teramai. Lebanon, Islam. Jordan, Islam. Tak kira lah hak percampuran agama tu, tapi nak habak tu. Hak belah sini sikit, ada Iran, ada Iraq, ada Syria, ada Kuwait, hak dekat-dekat tu. Tapi bila jadi isu Israel-Palestin, bila nak selesai? Beratus tahun dah tuan-tuan, beratus tahun dah tak selesai. Tapi tengok bila Rusia serang Ukraine, bukan nak angkat orang kafir ni. Bila Rusia serang Ukraine, segala adik-beradik NATO siap hantar bantuan. Walaupun tak turun secara, kita kata secara tersurat. Ni hantar kereta kebal sikit, ni hantar bom sikit, ni hantar peluru, ni hantar senjata. Ada terus saja bantuan. Tapi kita beratus tahun pun duduk lagu tu. OIC dengan cara OIC, Liga Arab dengan cara Liga Arab. Dah kita duduk dalam dua organisasi yang besar tu pun, hak ni setuju, hak ni tak setuju. Hak ni terima, hak ni tak terima. Hak ni nak buat, hak ni tak mau buat. Macam-macam nak jaga kepentingan. Kadang-kadang sama depa tu, dia ada pecah blok pula. Negara Arab sendiri, Islam sendiri, hak ni hak sokong blok timur, hak ni hak sokong blok barat. Macam-macam nak jadi. Kenapa adanya perpecahan? Sebab kita sentiasa cari perbezaan, bukan persamaan. Saya nak ambil contoh mudah nak bagi faham. Dulu, Aus dan Khazraj berapa ratus tahun berperang sebelum Nabi sampai. Ratus-ratus tahun sejarah dia. Tapi bila mari Rasulullah memperkenalkan Al-Quran, datang memperkenalkan sunnah dia, hak bergaduh beratus-ratus tahun ni boleh duduk bawah satu bumbung. Kita sekarang dah jadi satu akidah, walaupun suku mungkin berbeza. Kulit, warna berbeza. Tapi bila kita dah ikut Nabi Muhammad ni, kita duduk bawah satu agama. Satu ajaran, semua kena ikut Quran. Kamu ikut Quran, ani ikut Quran. Ani ikut sunnah Nabi, ani ikut sunnah Nabi. Ani yang Nabi sebut, ani yang Nabi sebut. Tengok. Mereka jadi ada kekuatan. Sebab mencari persamaan. Walaupun munafik di Madinah macam-macam, mereka cucuk. Kalau baca sejarah, macam-macam cucuk. Tapi kita hari ini yang jadi berpecah sebab kita tak mau cari persamaan tu. Kita sentiasa cari perbezaan. Mari seorang di masjid contoh. Siapa malam ni ngajak? Ustaz tu. Ustaz tu aliran lain tu, bukan geng kita. Ustaz dah. Tak ada apa-apa lagi. Itu aliran lain tu, bukan geng kita. Apa maksud bukan geng kita? Habis kawan ni geng siapa, kawan tu geng siapa? Sebab kita cari perbezaan tu.
Ini aliran lain, ini aliran lain, tu mazhab lain, ni mazhab lain. Kita tak jadikan isu khilafiyah tu sekadar khilaf semata-mata. Tapi kita kebalkan dengan kebersamaan yang dah ada. Sebab kita ni Tuhan kita sama. Nabi kita pun Nabi yang sama. Wahyu pun wahyu yang sama. Tu jadi pelik tu, pasal apa nak bercerai-berai, pecah belah lagi? Apa lagi yang tak sama? Yang tak sama ialah hawa nafsu kita tu. Tuduh orang macam-macam, label orang macam-macam, tempatkan orang macam-macam, sudutkan orang macam-macam, artikan orang macam-macam, anggapkan orang macam-macam, andaikan orang macam-macam. Kalau semua sama, tu dengan Al-Quran ni, setuju dengan Al-Quran ni, setuju dengan satu sunnah, setuju dengan Nabi kita sama, macam mana lagi perbezaan nak ada? Tapi sebab kita sentiasa melihat perbezaan, tak cari persamaan. Bahkan hak agama, hak bahagian dunia ni pun kita cari perbezaan kan. Kereta sama kereta je, padahal kereta sama kereta cukup lah. Hang pakai kereta, aku pakai kereta. Tapi kebetulan kita pakai kereta kancil. Dia pun, kancil saja, tak pakai Honda, lemah. Padahal kereta sama kereta, dia nak cari kat perbezaan dia tu lebih hebat daripada orang lain. Daripada kalimah ini juga kita dapat melihat dalam Quran bagaimana bentuk sapaan yang paling indah, sapaan yang paling cantik yang pernah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh dalam Al-Quran ada panggilan seorang anak kepada seorang bapa, dan ada gaya panggilan seorang bapa kepada seorang anak. Sebagai contoh dalam Al-Quran, kita boleh lihat dialog dan communication di antara seorang Nabi ataupun Rasul yang bernama Ibrahim alaihi salam. Dan umum dan maklum bagi kita, Nabi Allah Ibrahim ini ialah seorang penyembah berhala, seorang pembuat patung-patung berhala. Jadi bila Nabi Ibrahim nak mengajak atau mendakwah serta menyeru bapaknya kembali ke jalan yang benar, maka lafaz yang digunakan di dalam Al-Quran ialah kalimah ya abati. Apa dia ya abati? Wahai ayahku, wahai ayahandaku. Itu ya abati menunjukkan deep, makna yang cukup mendalam. Dalam bahasa Arab yang formal, cukup kita mengatakan atau mengungkapkan ya abi. Abi itu dah memenuhi wahai bapakku, wahai ayahandaku. Tapi bila frasa Al-Quran menggunakan ya abati, nak menunjukkan deep dan kedalaman makna, nak menunjukkan lagi lunak, nak menunjukkan lagi mesra, konteks penghormatan dan kasih sayang yang cuba digambarkan seorang anak kepada seorang bapa. Begitu juga ungkapan seorang bapa kepada anak sama dengan kalimah tadi. Tentu tuan-tuan pernah membaca surah Luqman. Bagaimana Luqman menggunakan bahasa yang lunak dengan kalimah ya bunayya. Sepatutnya ya bni, wahai anakku. Tu bahasa Arab formal. Bila ya bunayya, itu adalah deep lagi, sama seperti ya abati tadi. Nak menunjukkan kasih sayang dan penghormatan daripada bapa terhadap seorang anak. La tusyrik billah. Ni peringatan yang pertama, jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tu kita nak ceritakan tentang konsep daripada kalimah bani tadi. Dan seterusnya adalah Israel. Yang ni saya tak perlu bahas panjang, sebab semalam kita dah bahas panjang apa itu Israel. Tapi secara ringkas, dalam bahasa Ibrani, Isra itu ialah hamba dan Il ialah Tuhan. Jadi Israel dalam bahasa Ibrani ialah hamba Tuhan,
sama seperti dalam bahasa Arab yang kita panggil Abdullah, hamba Tuhan. Merujuk kepada siapa? Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Baik, kalaulah ini seruan kepada golongan Yahudi yang berada di bumi Madinah yang kita sentuh sedikit semalam, dari sudut history ataupun sejarah, dah cukup sinonim golongan yang hidup pada zaman Nabi itu diklasifikasikan dengan penggunaan kalimah Yahudi. Dalam buku-buku sejarah, dalam kitab-kitab sirah, dia menyebut Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa. Tidak pernah digunakan terma ini. Bani Israel Quraizah tak pernah guna, Bani Israel Nadir tak pernah guna, Bani Israel Qainuqa pun tak pernah guna. Tetapi kenapa penggunaan ini digunakan oleh Allah dalam upaya menyeru dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar? Baik, secara analogi, bila saya tanyakan kepada tuan-tuan, siapakah antara alim ulama besar yang tuan-tuan pernah kenal di bumi Melaka ni? Ambil satu contoh, sebut kat saya. Hak kira dihormati, disegani dengan ilmunya. Siapa? Seorang kita nak buat analogi. Tuan-tuan pernah kenal tak Tuan Guru Khalil bin Hasan ke Khalil bin Husin? Tahun 1885, 1886. Haji Khalil. Ataupun Syekh Abdul Latif Tambi ke? Pernah dengar? Syekh Abdul Latif Tambi. Ni antara tokoh-tokoh yang besar. Baik, analogi yang saya nak bagi cukup mudah. Katakanlah pada tahun 1885 atau 1886 sampailah sepanjang hayat beliau, kita kaitkan dengan Tuan Guru Haji Khalil tadi. Kita kenali dia sebagai seorang figure, seorang personality yang alim di dalam ilmu disiplin berasaskan agama. Dia seorang tokoh yang hebat, ilmu yang banyak, murid yang ramai dan sebagainya. Katakanlah satu masa anak cucu cicit beliau yang hidup semasa dan sezaman dengan kita, bukan dia, tapi anak cucu dia. Katakan di antara kalangan anak cucu dia ni ada yang tersesat, katakan. Ada yang menyeleweng, katakan. Ada yang berperangai teruk, katakan. Ada yang banyak melakukan maksiat, katakan. Siapa? Bukan tokoh tadi, tapi anak cucu dia hak hidup zaman kita. Jadi dalam upaya kita nak mendakwah, nak menyeru dan nak mengajak kembali anak cucu dia yang kita katakan tersesat ke, terseleweng ke, banyak buat silap dan salah, banyak buat maksiat ni, kalau kita seru golongan sebegini dengan panggilan-panggilan yang dinisbahkan dengan perlakuan mereka sebagai contoh. Bila kita nak dakwah dan seru, kita kata, wahai golongan-golongan yang sesat, mai sini, aku nak perbetulkan hampa. Agak-agak masuk dekat tak? Dia dahlah sesat. Bila kita nak betul dia, bila kita nak dakwah dia, kita panggil dengan penisbahan tadi. Wahai golongan-golongan yang sesat. Panggil pun tak syok dengar dah. Apatah lagi kita nak masuk dekat, dia nak baiki kita, dia nak dakwah kita. Wahai pelaku-pelaku golongan maksiat. Lagu mana? Tak masuk dekat juga. Wahai golongan-golongan yang menyeleweng, tak masuk dekat juga. Jadi analogi yang digunakan ini untuk tarik balik mereka dengan cara melunakkan hati, jiwa dan nurani mereka, nisbahkan pada nenek moyang mereka yang bersifat mulia tadi. Wahai cucu cicit, wahai anak-anak keturunan Syekh Tuan Guru Haji Khalil, mai sini. Walaupun sesat, walaupun salah, dengar sebut nama siapa tadi? Tok kita dulu hak alim, tok kita dulu hak hebat, dengan tujuan nak melunakkan kembali.
Begitulah analogi mudah bagi kalimah ya Bani Israel. Allah menyeru mereka dengan penisbahan kepada keturunan mereka. Keturunan siapa? Keturunan Nabi Allah Yaqub, keturunan para nabi, keturunan para rasul, keturunan orang-orang yang baik, keturunan orang-orang yang soleh. Walaupun mereka sekarang ni dah tersesat, walaupun mereka sekarang dah menyelewengkan agama sendiri. Inilah contoh yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang telah lari dan berpaling daripada satu bentuk hidayah yang disebut hidayah agama. Bani Israel dahulu diberikan hidayah dalam bentuk agama kepada mereka, sebagai bentuk practicality, sebagai bentuk kepenggunaan mereka kepada hukum-hukum dan syariat yang ditentukan oleh Allah atas nama agama. Tetapi mereka telah mengabaikan dan tidak menjaga hidayah tersebut dengan baik, yang hasilnya mereka telah menyelewengkan agama itu sendiri dan mengikuti ajaran-ajaran yang sengaja dimasukkan, yang sengaja direka-reka di dalam agama mereka. Tuan-tuan, ini bukan satu benda yang kecil. Bayangkan dalam hidup kita pada hari ini, kita diberikan nikmat yang besar dan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita harta yang banyak. Allah bagi kita aset yang melimpah. Allah bagi kita rumah besar bertingkat-tingkat. Allah bagi kita kereta berbelas-belas biji. Allah bagi kita motor berpuluh-puluh biji. Allah kurniakan kepada kita isteri dan pasangan yang cantik. Dalam masa yang sama, cuba bayangkan kalau Allah tak beri hidayah agama pada kita. Apa nilai, apa nikmat, apa value kita hidup sebagai seorang hamba Allah bila tidak ada pegangan keimanan dan agama, tetapi nikmat yang lain Allah bagi. Cuba tuan-tuan fikir dan bayangkan. Tidak bernilai pun nikmat-nikmat tadi, kecuali yang pertama yang disingkirkan oleh Allah, iaitu nikmat iman dan agama. Tetapi mereka tak menjaga nikmat tersebut betul-betul. Tak jaga nikmat tersebut baik-baik. Okey. Seterusnya, bila sebut tentang Israel, saya teringat berkaitan dengan ayat ini ada satu kitab tafsir, iaitu tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini siapa penulis dia? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Di dalam tafsir tersebut, Imam Al-Qurtubi berkaitan ayat ni, Baqarah 40, dia menukilkan perkataan daripada siapa? Daripada Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ni ada satu kitab yang diberi nama Dalailun Nubuwah, yang mana dalam kitab tersebut Imam Baihaqi menyebutkan pernyataan Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ni satu nama yang cukup besar. Siapa yang pernah belajar pondok, tak kira lah di Kelantan, Terengganu, Melaka pun, tentu sinonim bila kita belajar dulu-dulu di pondok kitab Nahu atau Soraf. Siapa nama yang selalu naik? Tokoh besar Sibawai. Pernah dengar Sibawai? Kau tak pernah dengar? Tak ada orang mondok kat sini. Sibawai. Apa hubungan Sibawai dengan Khalil bin Ahmad? Khalil bin Ahmad tu ialah guru kepada Sibawai. Dan selalunya ustaz-ustaz di sekolah menengah Arab, kalau kami dulu di Kelantan atau belajar di pondok, siapa saja yang guru ataupun tuan guru dapat detect murid dia hak belajar Nahu dan Soraf di depan ni ada kecerdasan dalam disiplin ilmu tersebut, maka dia akan menisbahkan nama Sibawai di belakang dia. Contoh ada kata nama Ali. Bila guru dapat detect, cepat tangkap ni, dia akan dikelui Ali Sibawai. Guna nama ulama besar Nahu tadi. Jadi biasanya belakang tu kalau guru guna Sibawai, dia tu cerdas dalam disiplin ilmu Nahu dan Saraf.
Baik, apa yang disebutkan oleh Khalil bin Ahmad? Dia sebutkan di dalam Al-Quran ni ada beberapa orang Nabi dan Rasul yang mempunyai lebih daripada 2 nama ataupun 2 gelaran. Sebagai contoh, pertama Israel, dan nama yang kedua ialah Yaqub. Yaqub pun dalam Quran sebut, Israel pun dalam Quran sebut, merujuk kepada Nabi Yaqub. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad. Kadang-kadang disebut dengan kalimah dan perkataan Muhammad, kadang-kadang disebut sama seperti dalam surah As-Saff. Ahmad. Ada Muhammad, ada Ahmad, merujuk kepada Nabi kita. Begitu juga Nabi Allah Isa alaihi salam. Kadang-kadang disebut Isa, kadang-kadang disebut Al-Masih, juga merujuk kepada individu dan personaliti yang sama. Begitu juga kalimah Yunus, Nabi Yunus, kadang-kadang disebut Zannun, kerana dia pernah ditelan oleh ikan nun. Dan Zannun serta Yunus juga merujuk kepada individu yang sama. Ni dia berikan beberapa contoh nama Nabi dan Rasul yang mempunyai lebih daripada 2 nama atau 2 gelaran. Baik. Seterusnya ialah uzkuru. Jadi dalam upaya nak tarik mereka tu, nombor 1 kaedah nak tarik ialah Allah memperingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah bagi. Jadi Allah sebutkan, kenanglah, ingatlah akan nikmat-nikmat yang pernah aku kurniakan kepada kamu. Jadi apa nikmat, apa anugerah yang Allah pernah bagi kepada Bani Israel? Ada 2 jenis. Secara umum, ada nikmat yang berbentuk rohani dan ada nikmat yang berbentuk jasmani. Apa dia nikmat yang berbentuk rohani sebagai contoh? Umumnya ada 3. Pertama, nikmat rohani ialah nikmat beragama. Automatik dia terkait dengan nikmat keimanan dan kepercayaan. Ini adalah nikmat yang besar, sebagaimana yang kita sebut di depan tadi. Nikmat yang kedua ialah nikmat diberikan kitab. Melalui Nabi apa? Bani Israel. Melalui Nabi Musa. Kitab yang diturunkan kepada baginda ialah kitab Taurat. Bahkan secara umum 3/4 daripada kitab yang wajib bagi orang Islam percaya dan imani diturunkan kepada Bani Israel. Bukan setakat Taurat kepada Nabi Musa, bahkan Zabur kepada Nabi Daud, bahkan sampai Injil kepada Nabi Isa. 3/4 daripada kitab utama yang wajib kita percaya dan beriman diturunkan pada mereka. Ini adalah nikmat rohani kedua yang terbesar. Dan yang ketiga, peratusan sebahagian besar para Nabi dan Rasul diturunkan kepada bangsa mereka. Banyak tak bangsa-bangsa, Nabi-Nabi dan Rasul dari kalangan Bani Israel? Banyak. Jadi ni 3 bentuk nikmat rohani yang Allah bagi pada mereka. Dan apa yang saya nak sentuh sedikit pada malam ini, terutama berkaitan dengan Bani Israel, iaitu tentang kitab. Yang ni di luar daripada ilmu tafsir. Ini saya nak sambung sedikit yang semalam. Semalam kita cerita tentang hampir keseluruhan sejarah mereka. Yang ni kita nak cerita tentang kepercayaan mereka kepada kitab mereka. Jadi yang menjadi kitab induk kepada kepercayaan mereka ialah Taurat Nabi Musa. Dan Taurat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada di beberapa buah tempat. Kadang-kadang secara bersendirian disebutkan kalimah Taurat, kadang-kadang disebut secara berpadangan dengan kalimah Injil, Taurat wal Injil, dan kadang-kadang berpadanan pula Taurat, Injil dan Al-Quran.
Ni nak membuktikan kewujudan dan kesahihan kitab daripada Allah yang namanya Taurat. Baik. Secara umum, kitab Taurat ni selalu diberikan dengan nama Tanakh. Pernah dengar perkataan Tanakh? Pernah dengar? Tak pernah. Ejaan dia T-A-N-A-K-H. T-A-N-A-K-H. Tanakh. Apa maksud Tanakh? Tanakh ni ialah bentuk akronim daripada awal-awal huruf Ibrani. Dia ada 3 kitab sebenarnya di bawah Tanakh. Ta tu bermaksud Taurat. Dan NA di tengah tu akronim bagi kitab yang kedua yang bernama Nevi'im. Nevi'im. Dan yang ketiga, KH tu adalah Ketuvim. Bukan ketum, Ketuvim atau Khitbukim disebut. Baik. Mungkin yang pertama tu sinonim dengan kita bila sebut Taurat. Tapi apa itu Nevi'im dan apa itu Ketuvim? Contoh. Yang pertama, bila sebut Taurat, ada yang menamakannya dengan Taurat Musa. Bila sebut Taurat Musa, Taurat itulah. Bila disebut dengan Taurat 5, Taurat itulah juga. Dan ada yang menyebut dengan Pentateuch. Istilah Pentateuch ni daripada Septuaginta. Dia ni dalam bahasa Yunani. Jadi bila sebut Taurat Musa, bila sebut Taurat 5, bila sebut Pentateuch, 3 istilah ni sebenarnya merujuk kepada buku yang sama, iaitu Taurat. Kenapa 5? Kerana di dalam Taurat ni ada 5 buah buku. Semalam kita dah hurai dengan panjang lebar. Pertama disebut The Book of Genesis, iaitu kitab Kejadian. Yang kedua, The Book of Exodus, kitab Keluaran. Yang ketiga disebut The Book of Leviticus, kitab Imamat ataupun berkaitan tentang Bani Lewi. Dan yang keempat, The Book of Number, kitab Bilangan. Dan yang kelima, The Book of Deuteronomy yang disebut kitab Ulangan. Jadi ada Genesis, ada Exodus, ada Leviticus, ada Numbers dan ada Deuteronomy. Atau dalam bahasa Melayu dia, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan dan kitab Ulangan. Inilah disebut Taurat Musa ataupun Taurat 5 ataupun Pentateuch. Selesai di situ. Kita pi perbahasan yang kedua, iaitu tentang Nevi'im. Apa maksud Nevi'im? Nabi-nabi. Dalam Tanakh tu ada kisah nabi-nabi. Nevi'im. Baik. Nevi'im ni akan pecah 2 pula. Pertama disebut Nevi'im Rishonim, iaitu nabi-nabi yang awal, nabi-nabi yang terdahulu. Yang kedua disebut Nevi'im Aharonim, iaitu nabi-nabi yang terkemudian, nabi-nabi yang terkebelakang. Dan di situ ada pula yang terakhir disebut Tre Asar, iaitu 12 nabi-nabi kecil di kalangan mereka. Sebagai contoh, bila kita sebut Nevi'im Rishonim, dia adalah nabi-nabi yang terdahulu. Biasa disebut di dalam 4 kitab yang awal. Pertama disebut kitab Joshua atau Yehoshua. Bunyi ke tak ni? Bunyi. Kitab Joshua ataupun Yehoshua. Siapa Joshua tu? Siapa Joshua? Siapa yang jadi pemimpin, siapa yang bimbing Bani Israel selepas kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun? Siapa yang pimpin? Semalam baru, hangat-hangat lagi. Hak ditahan matahari tu. Nabi Yusha.
Yusha bin Nun bin Yufraim bin Yusuf. Tu adalah cicit Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusha bin Nun. Tu disebut kitab Yoshua ataupun Yehoshua. Kitab yang kedua ialah Softim. Softim. Apa maksud Softim? Kitab para hakim. Semalam pun kita dah sebut, selepas Yoshua ataupun Yusha bin Nun ada Qalib bin Yafuna atau Yuqanna, kemudian Hizkil bin Buza. Selepas tu berlalunya, datangnya masa pemerintahan 12 hakim Bani Israel. Ni dalam kitab yang kedua disebut Softim. Nama ingat lagi tak 12 hakim semalam? 1 Otnil, 2 Ehud, 3 Samgar, 4 Deborah, satu-satunya hakim wanita. Yang kelima Gideon, yang keenam Tola, ketujuh Yair, ke-8 Yefta, ke-9 Ebzan, ke-10 Elon, dan ke-11 Abdun, ke-12 Samson. Okey, tu 12 hakim Bani Israel. Kemudian kitab yang ketiga ialah Samuel ataupun Shamuel. Kita dah cerita juga semalam kisah Nabi Shamuel, iaitu keturunan Nabi dan Rasul terakhir daripada Bani Lewi yang tersisa.